Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak tanya awak beberapa soalan. InsyaAllah. Apa yang awak dapat daripada pengalaman terbaik awak daripada camp ni? Pengalaman terbaik yang saya dapat dari camp ni adalah saya ni rasa tercabar dengan cara saya masa ni untuk saya solat subuh pada keesokan hari. Sebab apa? Sebab malam program terakhir tu habis lewat. Jadi saya pagi. Jadi saya sapa kat Sandy tempat saya tidur tu dari pukul 2 pagi. Jadi untuk saya baru pula pada pukul 4 pagi tu saya masih tercabar untuk mengawal dan ulu masa saya pergi camp bola. Itu adalah salah satu pengalaman yang paling terbaik dan paling tercabar bagi saya. Lepas tu best ke dok camp? Nak kata dia ada dua. Dia ada best, ada tak best dia. Jadi dapat apa dia tu saya dapat mengetahui erti daripada tanggungjawab amanah dan sifat daripada kata-kata telah dicurahkan kepada saya melalui kata-kata itu seperti YB dan Datuk Fahimi Hak Hari Semalam. Dia memberikan dia cocok saya ni dengan banyak motivasi kepada saya dan saya rasa ini terpilih kerana tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga rasa termotivasi dengan kata-kata yang diberikan oleh Boh kepada sesuatu grup ni. Memang motivasi itu memang terbaik dan dia memberikan saya tu semangat tinggi dan membuat buah. Jadi itulah yang saya dapat. Okay. Apa ucapan awak kepada kawan-kawan awak bagi peserta camp kita ni? Ucapan saya bagi kawan saya yang menyertai camp ini dia harap supaya saya ni boleh terus menjalani tugas dengan menjalankan amanah dan tugas masing-masing yang diberikan kepada kita. Kerana apa? Kerana amanah ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu wajib melaksanakannya. Kalau kita tidak wajib melaksanakannya, maka kita akan salah pada hari kiamat ini. Jadi saya berharap bahawa pengawas di sekolah menengah pasal Pelagak ni terus menjadi seorang pengawas yang penuh integriti, bertanggungjawab dan penuh sifat amanah dalam diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak tanya awak beberapa soalan. Apa pengalaman terbaik awak yang awak dapat daripada camp ni? Pengalaman terbaik saya ialah saya menjadi teknologi. Sebagai teknologi ni saya ada macam-macam pengalaman baik, sama ada baik ataupun buruk. Baiknya yang tu sains ataupun pemimpin yang saya beri nasihat tu dia mendengar arahnya yang saya bagi. Buruknya semasa studenti tu dia tidak tepati masa. Lagi pengalaman terbaik saya ialah hidup sekali dengan kawan-kawan ramai-ramai dan dapat dapat menimba ilmu dapat dengan ilmu baru dan pengalaman yang lagi itu dapat pengalaman tidur malam, tidur yang lewat. Best ke dok camp ni? Sejujurnya memang best sebabnya saya dapat banyak pengalaman semasa berada di camp ni. Membuat aktiviti seperti checkpoint yang ditunjuk, checkpoint yang semua. Lagi dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan. Ini kata happy lah dapat berpasukan. Lagi bergembira ada juga lah bergembira.
kepada kawan-kawan awak yang join camp kepimpinan? Harapan saya untuk kawan-kawan saya yang join ke camp kepimpinan ini ialah teruskan berusaha sedaya upaya dengan peraturan, jaga adab, jangan lawan cikgu apa semua tu, jaga adab, jaga menempati masa, lagi buatkan semangat. Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.